Itu sebabnya bekas apa ni, arwah Allahyarham Mufti Negeri Sembilan yang dulu, Syekh Murtaza, dia pernah pesan, kalau kita naik kereta bermusafir balik kampung apa, tiba-tiba anak bising, ya nak kencing, ibu nak makan, ibu lapar, pesan arwah Mufti Negeri Sembilan ni dulu, berhentilah. Sebab ada kemungkinan ada musibah yang nak kita elakkan, yang menyebabkan anak dah boleh rasa tak selesa, anak nak makan, anak nak ini. Rupanya ya, bila kita berhenti anak keluar, ya Allah accident teruk. Kalau kita awal tadi mungkin kita pun join sekali dengan accident. Anak-anak ni kadang-kadang dia tak cakap dengan ayah dia. Ayah dia kan macam tegas sikit, pengarah kemas negeri, contoh. Anak ni dia berbual kan, anak berbual, dia cakap, dia tak cakap dengan ayah terus. Ayah bawa kereta ni, dia cakap, ibu apa? Ibu haus, nak minum air kosong. Tak nak air sejuk. Macam tu. Yang ayah bawa kereta, tunggulah sekejap, ibu air. Rumah nenek kau minumlah sudah. Anak pergi rumah nenek dia, kau minumlah puas-puas. Budak tu duduk belakang bengkak ni, dia kata, terbaliklah kereta ni. Dalam hati dia, makbul, terbalik kereta lepas tu. Anak-anak ni dia tak sedar, dia doa makbul, budak-budak ni doa makbul, yang dia tak tahu kereta tu terbalik dengan dia sekali. Itu antaranya lah yang kita kena faham. Tu sebabnya kalau anak-anak rasa nak selesa, nak minum nak kencing nak kencing, tak boleh tahan, tak boleh, nak keluar sangat dah. Ayolah, kita berhenti depan dia, okey, berhenti. Ada hikmah dia sebenarnya.